Wah, Sam sini apartment lah. Ini apartmen. Nampak buruk weh. Luar nampak buruk tak apa. Tengok bawah lagi geli tau. Oh, Luar buruk tak apa. Paling penting tu dalam. Betul tak? Okay, Betul. tengok. Wah, main-main tengok kitchen lah sudah siap dengan L shape. Dan bulanan bulanan berapa? murah saja. Murah saja. Sama dengan harga sewa. Okay, tengok ini beli lah. Tak payah bayar apa-apa, tengok sudah siapkan semua. L shape kitchen. Ya, tapi dekat luar buruk oh. Luar buruk tak penting. Paling penting tu dalam hati rumah ini baik. Tengok siap semua itu. Tengok living room punya area. Semua barang tinggal. Semua barang tinggal dengan gaji 2,500 boleh cuba. 2,000 lebih boleh? Oh. Tengok ini dekat Georgetown. Dekat Georgetown, dekat dengan Kerasing, Sungai Pinang, dapat rumah macam ini 3 bilik. Satu tandas. Tengok tandas pun sudah buat cantik punya. Luar penting tak penting. Tak apa, lift okey, boleh maintain, semua orang bayar maintenance fee. Itu dah sudah cukup. Dapat aircon lagi. Papa tenang tau kalau rumah macam ini. Balik rumah you pakai, tak mungkin tidur dekat luar kan. Pilih nombor 2, ada aircon juga. Di sini tepi sekolah tinggi. Ada ruang parking lagi. Mana nak dapat? You cakap betul lah. Macam manusia kan, nampak buruk tapi hati okey lah. Betul, pasal untuk luar kita tak boleh control. Hanya boleh control kat dalam sahaja. Betul ya? Mulut orang lain punya. Tengok. Ni bilik nombor 3. Tapi satu soalan lah. Parking berapa? Parking ada 2. Parking ada 2. Fix lah? Random. Random lah. Nak dapat harga rumah macam ini, mana nak cari? Juga lah. Okey, bulanan dapat kurang 1,000 lebih. Macam rumah sewa. Macam ini. Macam rumah sewa. Macam rumah sewa saja. Dapat okey? On lah. Jangan buat video sampai kau dapat beli rumah.